Kabel USB paling pelik. Korang tengok lah sendiri, berkaki-kaki bagai. Kita tengoklah kat dalam. Mak ai kau tengok, tak ke sebemban jadinya. Kita buka jap. Yang ujung lagi satu ni, bapak panjang. Dia buat panjang-panjang macam ni supaya kau boleh buka dekat sini. Aku dekatkan sikit lagi. Kita pusing belakang. Atas ni boleh kopek je buka. Untuk apa? Contoh ni telefon kau. Kau pasangkan macam ni. Kemudian kat belah belakang ni kau boleh buka supaya kau boleh sandarkan. Okey. Gaya dia aku rasa aku faham. Agak menarik juga. Sebab aku tak guna cara ni. Aku tak adanya nak tengok benda ni time charge ke ataupun tengah main game mungkin. Mungkin jugalah dia buat selesa supaya sambil kau main game tu tak mengganggu kan charging kau. Sampai kan kau nak charge laptop pun boleh. Capacity power katanya hentak sampai 240 watt. Tapi itulah, barang-barang ni pelik-pelik macam ni, terlalu tinggi teknologi dia, aku tak pakai. Korang macam mana? Pakai ke benda ni?